Assalamualaikum guys. So hari ni saya nak share sedikit tutorial lah cara nak setting jam untuk Pro 2 Myvi lama, Myvi SE lama. So saya pun ada baru menghadapi masalah ni sebab baru tukar bateri. So jam lari nak set dah lupa lah. So saya dah cari cara nak set tu. So saya nak share dekat korang lah supaya korang yang menghadapi masalah macam saya pun boleh buat lah macam mana nak set ni. So mula-mula kalau jam korang nak set jam korang, contoh kita nak set pada pukul 8 pagi lah. So mula-mula kena buka dulu radio Okay. So dah buka radio. Okay, kita kena tekan adjust. Dia pergi ke clock kan. Okay, adjust, dia dah pergi clock ni. Tadi saya tekan adjust, dia pergi clock kan. Lepas tu korang kena tekan mute ni. Tekan button mute. Baru dia kelip-kelip untuk kita tukar jam atau saat. So kalau korang nak tukar saat, korang kena tekan button ni lah. Dia akan kelip ke sana. Ataupun button ni pun boleh dia patah balik ke jam pula. So macam kita nak set jam pukul 8, cara nak set ni, dia dah beling-beling kat jam ni kan. Korang pusing je volume button ni. Pusing sampai dia jadi 8 AM. Okay. Kalau terlebih, korang patah balik je. Okay. 8 AM. Next korang nak set saat dia. Tekan ni lah untuk dia pergi ke saat. Pusing je lah sampai dia jadi 8. Ok, dah siap macam ni. Cara nak save dia, kena tekan mute lagi sekali. Ok, so dia dah pergi clock. Korang tekan adjust. So, tada, dah siap lah jam korang pukul 8. Ok, saya nak ulang balik lah. So, jam sebenar sekarang 11.46. Jom kita set jam ni 11.46. Okay, 11.46 So macam mana? First, korang tekan adjust. Dia pergi ke clock. Korang tekan mute. Dia bling-bling untuk tukar jam atau minit ni. So kita nak tukar ke 11 AM 11 berapa? 46. Okay, next saat dia minit dia ke 46. Pusing je volume ni sampai dia pergi 46. Ok, 11.46 dah siap ni. Tekan mute untuk save. Ok, so tekan adjust untuk displaykan clock dia. Tada, settle lah 11.46. So saya harap perkongsian saya ini bermanfaat. Jika korang suka perkongsian saya ini, jangan lupa tekan button like this video, share this video dan komen dekat row komen di bawah. Saya harap perkongsian ini membantu kepada korang lah yang menghadapi masalah macam saya nak set jam Myvi SE So kalau kereta korang minta konsol macam ni, radio dia macam ni, so video ni untuk korang lah, untuk korang set. Ok, untuk korang set jam Myvi SE. Ok, itu saja. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye. Assalamualaikum. Peace.